Saya rasa banyak yang saya dapat berkenaan dengan ilmu. Kita nak belajar ni bukannya boleh kita dapat di mana-mana. Jadi bila kita datang sini, saya dapat ilmu yang sebelum ni saya hanya mendengar je. Tapi bila saya dah join ni, baru saya tahu yang banyak yang saya boleh lagi pelajari. Saya seorang suri rumah tangga. So saya sebelum ni saya memang pernah buat bakery ni, tapi sorang-sorang lah, tapi tak pernah belajar pun exactly macam mana nak buat. Selalu buat tak jadi je. So sekarang ni rasa macam nak pergi kelas sebab nak buat betul-betul, supaya mana tahu tahun depan raya boleh berniaga kan. Saya pilih kursus ni sebab saya memang minat buat baking, macam kek, cookie semua. So saya rasa ni antara peluang. Even kita sekarang zaman teknologi banyak je dekat YouTube apa semua, tapi saya rasa ni antara peluang yang kita boleh belajar daripada depan. So macam saya suri rumah, jadi kalau saya nak join mana-mana kelas yang berbayar, kita bayar sendiri, tak ada orang jaga anak. Bila bakat ni kan suami boleh off jaga anak, so ni kita ambil peluang macam ni. Harapan saya selepas daripada kursus ini dijalankan, saya mengharapkan agar peserta-peserta yang terlibat di dalam kursus ini dapat mengaplikasikanlah kemahiran yang telah mereka pelajari semasa kursus dan juga boleh membantu mereka dalam mendapatkan ataupun menjana keuangan untuk keluarga masing-masing. Terima kasih Yayasan LPAT dan Kementerian Pertahanan di atas program Kemahiran untuk keluarga tentera. Kalau boleh dapat perbanyakkan pun saya rasa untunglah, sebab di luar kita tak akan dapat benda-benda macam ni.